Sidang Jumaat yang berbahagia, pada masa yang sama, hari-hari tasyrik turut mengingatkan umat Islam kepada ibadah melontar jamrah yang dilaksanakan oleh para jemaah haji di Mina. Ibadah tersebut bukan sekadar perbuatan melontar batu, tetapi membawa makna yang mendalam sebagai simbol penolakan terhadap segala bentuk godaan yang boleh menjauhkan manusia daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang melontar syaitan menjadi pengajaran bahawa perjalanan menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala sentiasa dipenuhi ujian, sama ada melalui bisikan hawa nafsu, godaan syaitan mahupun tarikan duniawi. Justru itu, mimbar menyuruh hadirin sekalian agar mengisi bulan Zulhijjah dan hari-hari tasyrik ini khususnya dengan amalan-amalan baik seperti mana yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dan syukurilah segala nikmat yang diberikan agar hidup kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.